5,207 hektar tanah Malaysia masuk Indonesia? Biar betul. Assalamualaikum semua. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa penentuan jajaran antara Malaysia dan Indonesia melibatkan kawasan di Sabah dan Kalimantan Utara bukan bersandar kepada prinsip pampasan, timbal balik atau untung rugi seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak. Sebaliknya ditentukan sepenuhnya berdasarkan dua konvensyen antarabangsa dan satu perjanjian utama. Konvensyen Persempadanan 1891 antara British dan Belanda bagi keseluruhan Sabah dan Sarawak, Perjanjian Persempadanan 1915 juga antara British dan Belanda bagi Sabah, dan Konvensyen Persempadanan 1928 yang ditandatangani di The Hague pada 26 Mac 1928 bagi sebahagian kecil sektor di Sarawak. Kerja-kerja persempadanan bersama antara Malaysia dan Indonesia telah dimulakan sejak 1977 berdasarkan peta yang terkandung dalam Perjanjian 1915 yang menyatakan bahawa kedudukan muara Sungai Sinapat dan Sungai Sesai berada dalam wilayah Indonesia. Walau bagaimanapun, hasil daripada pengukuran bersama di lapangan mendapati bahawa muara Sungai Sinapat sebenarnya berada di dalam Malaysia, bukan seperti yang ditunjukkan dalam peta asal. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa kawasan masalah sempadan tertangguh atau OBP sebelum ini tidak boleh dianggap sebagai milik mana-mana negara kerana kawasan tersebut merupakan kawasan rundingan dan penentuan sempadan yang masih belum dimuktamadkan sejak dulu lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, dari sudut kepentingan strategik jangka panjang, adalah lebih menguntungkan bagi kita untuk memiliki sempadan yang diiktiraf sepenuhnya oleh negara jiran dan masyarakat antarabangsa. Pengiktirafan tersebut jauh lebih signifikan berbanding usaha mengekalkan kawasan pertikaian yang tidak mempunyai keabsahan undang-undang yang jelas.